Kita nak make up hari ni sebab kita nak keluar. Aku nak keluar hari ni dengan suami aku. Kita pakai serum dari Sun By Me guys. Yang ni dia bagus, dia ada Marina Muci, lepas tu dia ada amino acid, spirulina daripada PDRN. So kalau korang yang nak menghilangkan parut gelap-gelap, yang nak mencerahkan kulit, korang boleh pakai serum dari Sun By Me sebab dia ada PDRN. Kalau ikutkan harga dia 80 lebih, 84 ringgit macam tu lah, lebih kurang lah. Untuk satu botol ni ada lebih kurang 50 ml. Kita aku 50 ml. Aku tak bayar, yang ni memang dapat free sampel untuk FLE. So memang tak bayar lah, memang dapat free. Aku just jual dan sambil-sambil tu aku buat review. Kemudian kita pakai sunscreen dari Skin TV. Ini aku pakai best gila korang. Dia menaikkan tone. Kulit aku ni nak kata dia macam tan skin tapi tak gelap pun. Suam-suam kuku je. Kalau dulu aku gelap tu. Dulu aku gelap korang. Gelap sangat. Sampai orang kata aku ni anak Bangladesh lah, anak orang asli lah. Tapi sekarang better lah. Banyak lah daripada dulu. Cuma dulu aku tak pandai bersiap. Sebab tu orang buang aku. Siapa nak orang tak pandai siap? Skin TV ni pun aku dapat free juga. Tak beli. Aku dapat free. Aku join FLE. Saya pun dapat free lah. Cakap ni belum ada yang terjual lagi. Tapi InsyaAllah lepas ni mungkin ada rezeki aku terjual. Hari ni kita buat base makeup je. Sebab aku tak pandai pun makeup macam orang lain. Tak pandai makeup tebal-tebal yang completenya ada eyeshadow ke apa benda ke. Tak pandai. Yang ni dia tak bercapuk. Korang tengok kulit aku. Dia tak bercapuk korang. Aku memang bubur lebih sikit sebab kulit aku cepat terbakar. Skin TV pun ada harga promosi juga. Untuk bedak aku pakai dari Dazzle Me. Kod 03. Aku ambil kod 03 caramel. Sebabkan kulit aku tan skin. Kan pakai yang putih bercapuk pula. Mak terkejut laki aku kan. Nak pergi mana ni? So far aku pakai bedak dari Dazzle Me kan. Dari C2000. Aku kena 2023. Sampai sekarang kulit aku memang ok lah dengan Dazzle Me. Dia menutup korang punya celah-celah ni. Dazzle Me kan, kalau korang beli produk dia, masa sale memang kau-kau gila murah. Siap. Ini kita pakai spray. Ini untuk tahankan lama korang punya makeup. Sekejap.